Guru terima kertas tulis nama Zara selepas spot check. Inquest Zara Khairina Mahathir, apa yang berlaku dalam kelas 14 Julai 2025. Pendedahan lengkap hari ke-58 prosiding Mahkamah Coroner. Saksi ke-61 dalam inquest Zara Khairina Mahathir memberitahu mahkamah di sini bahawa beliau ada menerima secebis kertas tertulis nama Zara daripada pelajar yang mengadu kehilangan wang sebanyak RM20. Bayangkan, sebuah bilik darjah, sehelai kertas kecil, satu nama ditulis perlahan, Zara. Tiada bukti, tiada pengakuan. Namun, suara-suara mula bercakap. 2 hari kemudian, seorang pelajar berusia 13 tahun ditemukan tidak sedarkan diri. Hari ini, kita bongkar semula apa yang sebenarnya berlaku dalam kelas itu. Berdasarkan keterangan mahkamah, berdasarkan saksi, berdasarkan fakta. Ini bukan cerita media sosial. Ini adalah rekod rasmi Mahkamah Coroner. Allahyarhamah Zara Khairina binti Mahathir, 13 tahun, pelajar SMKA Tun Datu Mustafa, Papar, Sabah, ditemui tidak sedarkan diri pada 16 Julai 2025. Meninggal dunia pada 17 Julai 2025 di Hospital Queen Elizabeth I. Mahkamah Khas Coroner kini menjalankan inquest, tujuan menentukan sebab, keadaan dan bagaimana kematian berlaku. 30 Januari 2026, hari ke-58 prosiding, Mahkamah mendengar keterangan saksi ke-61. Segmen 2. Siapakah saksi ke-61? Nama, Muhammad Syam bin M. Nasir. Umur, 27 tahun. Jawatan, Guru Geografi. Berkhidmat sejak April 2025. Dilantik Warden Asrama, Ogos 2025. Pada hari kejadian 14 Julai 2025, beliau bukan warden bertugas, tetapi guru yang mengajar dalam kelas Zara, iaitu kelas 1 Fatimah. Segmen 3. Hari kejadian 14 Julai 2025. Rekonstruksi berdasarkan keterangan mahkamah. Kira-kira 12:15 tengah hari, saksi melihat seorang pelajar perempuan kelihatan sedih. Pelajar memaklumkan dompet diletak di atas meja, mengandungi RM20, hilang ketika ke makmal sains. Soalan pertama yang ditanya guru itu mudah. Siapa yang tahu apa yang berlaku? Tetapi seluruh kelas diam. Segmen 4. Spot check dalam kelas. Oleh kerana tiada maklumat, guru menjalankan pemeriksaan mengejut, spot check. Tempoh 10-15 minit. Pelajar lelaki, beg, dompet, poket seluar dan baju diperiksa oleh guru. Pelajar perempuan diperiksa oleh penolong ketua kelas. Penting, tiada SOP bertulis untuk spot check. Dilakukan atas pertimbangan guru ketika itu. Hasil, wang RM20 tidak ditemui. Kelas diteruskan seperti biasa. Segmen 5. Secebis kertas bertulis Zara. Namun, cerita tidak berakhir di situ. Selepas tamat kelas, pelajar yang kehilangan wang menyerahkan secebis kertas. Di atasnya tertulis satu nama, Zara. Reaksi guru. Terus menasihati. Jangan menuduh tanpa bukti. Tetapi, segmen 6. Tuduhan terbuka dalam kelas. 2 pelajar lain termasuk pelajar A menyokong tuduhan. Antara kenyataan yang direkodkan, dia memang ada kes sebelum ini.
Saya pun pernah kehilangan duit, ratus. Tuduhan dibuat tanpa bukti, secara lantang, didengari oleh seluruh kelas. Mahkamah menyoal. Zara duduk selang satu meja, berkemungkinan mendengar perbualan tersebut. Saksi menyatakan, Zara kelihatan biasa, namun bersetuju, tidak normal seseorang kekal sepenuhnya normal apabila ditohmah. Segmen 7. Tuduhan berulang di luar kelas. Ketika guru keluar kelas, sekumpulan pelajar perempuan sekali lagi menuduh Zara. Kenyataan seperti, sebelum ini dia pernah mencuri. Guru sekali lagi menasihati, jangan menuduh tanpa bukti. Segmen 9, kepentingan keterangan hari ke-58 ini dalam inkues. Inkues bukan untuk menghukum, inkues untuk memahami. Keterangan hari ke-58 ini penting kerana menunjukkan dinamik sosial dalam kelas, menunjukkan bagaimana tuduhan tanpa bukti boleh berlaku, memberi konteks emosi dan persekitaran sebelum tragedi. Segmen 10. Apa seterusnya? Prosiding belum selesai. Lebih ramai saksi akan dipanggil. Mahkamah akan menilai persekitaran sekolah, pengurusan asrama dan respons pihak pentadbiran. Keputusan coroner masih belum dibuat. Kes Zara Khairina bukan sekadar satu nama dalam dokumen mahkamah. Ia tentang sistem, tentang kata-kata dan tentang kesan tuduhan tanpa bukti. Jika anda mahu keadilan berasaskan fakta, jika anda mahu laporan tanpa sensasi. Like untuk sokong laporan berfakta. Subscribe untuk perkembangan inkues seterusnya. Komen dengan berhemah, hormati proses mahkamah. Kami akan terus memantau. Ini janji kami. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, kami serahkan roh Allahyarhamah Zara Khairina Mahadir ke dalam rahmat-Mu. Ampunkanlah segala dosa dan kesilapannya, lapangkanlah kuburnya, cahayailah ia dengan nur-Mu dan tempatkanlah dia di syurga-Mu yang tertinggi bersama golongan yang Engkau cintai. Ya Allah, limpahkanlah ketabahan, kesabaran dan keredaan kepada kedua ibu bapa dan seluruh keluarga Zara. Ringankanlah hati mereka dari kesedihan yang amat mendalam ini dan kuatkanlah jiwa mereka dengan iman. Ya Allah, kami memohon keadilan yang sempurna untuk Zara. Tunjukkanlah kebenaran dan bimbinglah pihak yang bertanggungjawab untuk menyelesaikan kes ini dengan telus dan adil. Berikanlah hukuman yang setimpal bagi sesiapa yang terbukti bersalah, agar menjadi pengajaran. Ya Allah, terimalah segala amal ibadah, doa dan zikir Allahyarhamah Zara Khairina. Lindungilah kami semua daripada kezaliman dan kemudaratan. Amin, Ya Rabbal Alamin.